Nak didik, nak ajar hati kita biar boleh menerima hakikat yang demikian. Royak mudah. Royak mudah. Supaya hamba ni royak mudah. Tapi hakikat yang sebenarnya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Inilah yang kita nak ajar, nak didik, nak tarbiyah hati kita. Biar boleh menerima hakikat. Boleh menerima hakikat, setiap manusia ada kelemahan dan ada kekuatan. Kita juga ada kelemahan dan ada kekuatan. Kita duk nampak kesilapan dan kesalahan dia dari segi kelemahan dia. Kita tak nampak pun kekuatan dia. Nak cari seorang tu email dalam kampung bukan suatu perkara yang senang. Pegawai-pegawai masjid yang ada di masjid-masjid bukan kata patah tumbuh hilang berganti. Nak ganti Tuhan sahaja yang tahu. Sedar atau tidak, kita mari ni, kita mari rumah Allah. Nama dia masjid. Yang menjemput kita ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan tu email jemput kita. Bukan dia atas kuasa jemput kita. Yang jemput kita ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal tuan rumah ni adalah Allah Ta'ala. Pegawai-pegawai masjid, tu imam, tu bila, tu siuk, dia atas kuasa masjid ialah orang yang tolong mengurus rumah Allah. Mengetukkan. Kau tak berapa teliu nak pergi masjid tu. Kau tak belagu angin dengan tu imam. Kau tak belagu angin dengan tu bila. Kau tak belagu angin atas kuasa. Bukan rumah dia. Rumah Allah. Rumah Allah. Kita mari masjid ni mencari redha Allah. Mardatillah. Mencari keredaan Allah Ta'ala. Kakak lain tepi belakang. Takkan nanti nak tunggu Tok Imam mati baru nak main masjid. Takut kita mati dulu pada Tok Imam. Tak main masjid semua kita. Dia atas kuasa. Silih berganti. Kita nak ajar diri kita supaya hati kita boleh menerima hakikat bahawasanya aku mari ni adalah untuk mencari redha Allah. Serupa kita ada adik-beradik di mana orang. Mungkin kita tak belagang dengan adik-beradik kita. Kalau kita belagang dengan adik-beradik kita pun mungkin dengan ipar-ipar kita. Nak tunggu nanti set ni mati baru nak mari rumah mak, mati mak dulu. Nak tak nak kita kejar mata. Kita kejar mata. Walaupun tak belaga dengan ipar duai, kita tak belaga dengan adik-beradik, kita buat pekok badak. Orang Kelantan kata. Kita buat tak betul. Bapa? Pasal aku kelik, aku nak jumpa dengan mak ayah. Selagi mak ayah ada. Bapa? Aku nak cari redha ibu bapa. Kalau dia mak pok mati, nak kelik, tak ada guna tu. Kau kelik 3 hari, kau tak kecek sepatah pun dengan adik-beradik. Kau tak boleh pergi kata. Dia masuk dapur kau tobik luar. Dia tobik luar kau masuk dapur. Tapi kau pasal nak balik tengok mak ayah. Nampak? Bapa jadi lagu tu kerana mu nak cari redha ibu bapa. Jangan widam mak berasa hati dan ayah berasa hati. Dan tak tunjuk depan mak ayah. Tak tunjuk depan mak ayah. Kita tak belaga dengan dia tu, dengan dia ni. Allah Ta'ala sahaja yang tahu hati kita. Tapi nak suruh biar mak tu berasa redha kita, kena kita. Dan mak ayah tak ada, tak apalah. Nampak? Kita mari masjid gitu tuan-tuan.
Nak tunggu tu imam tua, tu imam muda mati, tak kita mati dulu. Dia tak kuasa dan sebagainya. Tapi aku mari masjid, tak cari dia tu. Aku nak cari redha Allah. Pasal takut dia aku mati. Duk tangguh. Ngelah kali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku mari ke masjid ni adalah mencari mardatillah, mencari keredaan Allah Ta'ala. Bukan suatu perkara yang senang, tuan-tuan. Nak didik, nak ajar hati kita, biar boleh menerima hakikat yang demikian. Royak mudah. Supaya hamba ni royak mudah. Tapi hakikat yang sebenarnya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Inilah yang kita nak ajar, nak didik, nak tarbiyah hati kita. Biar boleh menerima hakikat. Boleh menerima hakikat, setiap manusia ada kelemahan dan ada kekuatan. Kita juga ada kelemahan dan ada kekuatan. Kita ada nampak kesilapan dan kesalahan dia dari segi kelemahan dia. Kita tak nampak pun kekuatan dia. Nak cari seorang tu imam dalam kampung bukan suatu perkara yang senang. Pegawai-pegawai masjid yang ada di masjid-masjid bukan kata patah tumbuh hilang berganti. Nak ganti Tuhan sahaja yang tahu. Nak buat mudah. Tak berlagu angin buat. Tapi nak ganti, mungkin tuan-tuan dan puan-puan banyak pengalaman lagi. Lama dah mati tu imam tua. Tak ganti-ganti lagi siapa kali ni. Pinjai tu imam ni. Tapi bila kita fikir sikap kita, tak berlagu buat. Kenapa? Pasal kisnya tak berlagu dengan nafsu kita. Tak boleh kandak kita. Walhal mereka-mereka ini sudah ditapis, diseleksi oleh pihak yang berwajib Majlis Agama Islam Kelantan. Mereka itu bukan sewenang-wenangnya nak latih. Bukan bila tengok serupai ada ekor teh tu latih. Diuji sama ada tahriri atau tamrid. Syafawi. Ujian lisan bertulis dan bagai-bagai lagi. Mari tanya khabar orang kampung. Tanya Tok Ngulu. Biodata dan bagai-bagai lagi lah. Bukan semudah tu. Tapi kita kalau dia tak berlagu pecah selalu. Boleh pecah, latih pagi pecah petang. Esok siapa jadi Datuk Imam? Hak kecek tu, dia diri Datuk Imam pun. Nah, ya. Inilah isu-isu yang berlaku di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa jadi lagu tu? Kerana kita mari ke masjid dalam keadaan hati kita bukan mencari mardatillah. Nak betul lain alignment ni tuan-tuan. Allahu Rabbi ya Karim. Malam ni saya dipahamkan tajuk bicara hati. Romantik sungguh tajuk. Tak. Kalau orang muda bicara hati sudah tentu akan berbincang tentang percintaan. Hak depan hamba ni dah esok lusa. Tak ada lagi nak kecek I love you. Bicara hati berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana disebut bahawasanya Allah Ta'ala tidak tengok rupa parahmu. Tetapi yang Allah Ta'ala nilai ialah hatimu. Setara mana hatimu? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk renungan kita bersama pada malam ini, mari sama-sama kita fikir-fikirkan setara mana kita. Allah Ta'ala menyebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Tak adalah dalam kejadian makhluk aku yang paling istimewa, yang paling sempurna, yang paling comel lote, asal. Bukan setakat comel lote, ialah manusia. Manusialah kejadian aku yang paling comel lote. Berbeza dengan makhluk-makhluk lain. Makhluk lain aku jadikan dengan sifat ya. Tapi istimewanya manusia ni, aku ambil sifat-sifat makhluk lain, aku bubuh dalam dia. Istimewa. Nasi kerabu biasa, setara mana? Tu yang kedai tanya, nak special ke, nak biasa? Kita kata nak special. Gapo dia special? Ada berlaku. Ada berlaku. Nampak? Bila sebut special, mesti ada berlaku. Tapi kalau biasa, daging bakar tu je lah. Tapi bila sebut special, gapo? Gapo ibu-ibu, kamu tak perhatilah mana. Boleh bayar lah. Manusia special, artinya ada berlaku atas diri dia. Allah Ta'ala ambil sifat semula jadi manusia itu, iaitu sifat insaniyah. Sifat kemanusiaan. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala masukkan juga dalam diri manusia ini sifat hayawaniyah. Yang ketiga, Allah Ta'ala masuk sifat syaitaniyah. Dan yang keempat, Allah Ta'ala masuk sifat malakiyah. Berapa pak sifat ni? Siapa dia nak jadi bos? Ada orang sifat malakiyah yang menjadi kepala bos pada sifat-sifat lain. Ada orang sifat syaitaniyah yang menguasai diri dia. Hak lain pakat turut. Ada orang sifat hayawaniyah. Dia jadi kepala. Ada orang tu sifat insaniyah. Siapa dia jadi kepala, hak lain dia turut. Sebab keempat-empat sifat ini saling perlu memerlukan. Tapi siapa dia yang tukar mengaturnya? Hak ni kita nak tengok. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kuliah malam ni bersiaran bersama dengan media resmi saya. Di luar sana ada followers yang mengikuti live kuliah pada malam ini. Layarilah dalam YouTube Ustaz Mukhtar Yaakob. Kerana di luar sana banyak media-media yang cuba mencuri-curi akaun Ustaz Mukhtar Yaakob, mengguna pakai dengan nama kuliah Ustaz Mukhtar Yaakob, kuliah UMY, bagai-bagai lagi. Tetapi media resmi saya ialah Ustaz Mukhtar Yaakob. Jadi siapa yang ingin bersiaran, yang live untuk program malam ni, itulah dia. Saya perlu war-warkan, nyatakan kerana di luar sana beribu-ribu orang yang mengikuti live kuliah seperti malam ini. Malam ni tu email bila 32 satu soh, kita ada 13, baru 300. Sikit 300. Di luar sana tu 30,000 yang akan mengikuti. Jadi kuliah saya ni bukan untuk orang kapun ni aja. Nak gitu. Tak apa, kapun nak tidur tak apa. Sebab di luar sana ramai lagi nak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat insaniyah, sifat kemanusiaan, peri kemanusiaan, setia. Antara satu sama lain ada sifat kemanusiaan. Walaupun berlainan agama, tapi oleh kerana ada sifat kemanusiaan, rasa sia.
Kita tengok topik tua kata basikal. Pun rebuh. Dia tidak seagama dengan kita. Tapi terdetik dalam hati kita rasa sial pasal dia rebuh. Kita pergi tolong. Atas teket insaniah, kemanusiaan.